Tuan-tuan dan puan, penyapu lidi, penyapu lidi, penyapu lidi. Tuan-tuan dan puan, yang ini penyapu lidi. Dan yang ini pula penyapu lidi bandaraya. Apa perbezaan antara penyapu lidi ni dengan penyapu lidi bandaraya? Hari ini Dewi nak bagi tahu apa kegunaan masing-masing dan kebaikannya masing-masing. Kebaikan pertama, dia ringan dan senang ambil. Oleh itu, angka anti yang berumur tinggi, dia senang nak pakai untuk sapu daun-daun depan bibir rumah. Dan yang penting sekali, harga penyapu lidi ini murah. Oleh itu, ramai suri rumah dia suka beli penyapu lidi ni buat pembersihan di kawasan rumah. Yang ini pula penyapu lidi bandaraya. Kebaikan dia adalah batang yang panjang. Oleh itu, kita kerja pun senang. Tak payah kita bengkokkan badan kita untuk buat pembersihan. Yang kedua, kualiti yang lidi ni bagus. Dia lagi keras. Dia bukan sekadar boleh sapu-sapu tu daun, tetapi sampah-sampah yang keras seperti tin minuman ataupun sampah-sampah yang kecil pun senang dia nak sapukan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah penyapu lidi yang betul supaya kerja dengan cepat, badan pun tak sakit.